Apakah nama fenomena di mana bulan melalui depan matahari? Gerhana. Betul, 1-0. Episod hari ini adalah bersama dengan Pixorama. Temui kami di Pixorama pada 28 dan 29 Jun di PJ Pack. Siapakah kawan baik SpongeBob? Patrick. Betul, 1 sama. Tanda zodiak apakah yang diwakili oleh seekor ketam? Cancer. Betul, Osum. Oh, Okey, 2-1. Namakan satu planet yang dikenali sebagai gergasi gas. Jupiter. Betul, Osum lagi. Oh, apa ini? Okey, 3-1. Penyakit apakah yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C? Scurvy. Betul. Scurvy? Aku bisa. Wow. Gas apakah yang bertanggungjawab terhadap kesan rumah hijau? Karbon dioksida. Betul. 3 sama. Negara manakah yang paling banyak menang Piala Dunia? Malaysia. Bukan. China. Bukan. Brazil. Betul. April ada berapa hari? 30 hari. Betul. Negara manakah yang mempunyai bilangan tasik semula jadi yang paling banyak? Tasik yang paling banyak. Ya. Bilangan negara yang ada tasik yang paling banyak. Kanada. Betul. Wow. 5-4. Pixorama adalah sebuah conference design dan motion graphics yang akan diadakan pada 28 dan 29 Jun di PJ Pack. Nanti jumpa korang dekat sana. Alright. Yay, bye. Wow.